Apanya dah mula, Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini. Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Itu, lihat itu. Medan perang. Boy, tengok tu. Hah? Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, Diorang dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Ocon Boy, kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Kupai dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. Masuk medan perang? Kuasa elemental. Boy, kuasa 2. Jom Kupai, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Serang lagi! Luncuran ais. Cepat lagi! Lontaran cakera api. Bukan racun kau dong. Boy, kita harus cari jalan masuk dengan cepat. Ada terceroboh! Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Itu serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi! Siapa kau? Aku, Bobo Boy. Siapa itu? Boy? Berhenti! Woi! Jangan lari! Cepat, cepat. Kita kena cari Yaya. Aduh! Sini, Gopal. Kau dah kena kepuk pengintip! Pengintik salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip. Kejar! Aku tahu. Tukaran sambal berapi. Mataku! Mataku! Dah, cuba, Boy. Mana kau nak lari?
Super bola api! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo Boy? Ya, lepaskan dia. Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Ha, tu tahan. Sakit! Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Hah? Apa dah jadi ni? Ha! Kat sana! Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah nak campur, boy. Panglima Yanari. Mereka ni kawan kamu, Yaya. Hah? Panglima Yanari? Hah? Ya, mereka ni kawan saya, Panglima. Hah? Ada dua penguasa elemental? Tak sangka ada dua penguasa elemental di planet ni. Ingatkan Panglima Bairapi je. Yes. But because of that juga, Puak Salju dan Bara berperang. Kenapa diorang berperang tu? Mas Mawais adalah pemimpin Puak Salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa Elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan Puak Bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak Bakar Beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mahu merampas kuasa elemental mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, ia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi Panglima Pairapi mengganggunya. Adik-adik, masing-masing mau membuktikan mereka lebih hebat dengan mengalahkan Retaka. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Mas Mawais sengaja sabotaj moyangku. Tamak! Kalau tidak, moyangku sudah berjaya mengalahkan Retaka. Tapi Tok, kan dah lama kisah ni. Kenapa mereka masih belum berdamai? Hai, bukannya mereka ni tak nak cuba nak berdamai. Tok sendiri nampak mereka ni. Ada diskus-diskus macam tu lah. Tapi setiap kali mereka cuba nak berdamai, ada je yang tak kena. Tok rasalah kan? Ada tangan gaib di sebalik persengketaan ni. Aku dah agak dah. Tusukan fire! Pembunuh Ban! Run for your life! Siapa kau? Kenapa kau ke sini? No! Come here! Over here! Kenapa kau serang aku? Kau nak berdiam diri ya? Baiklah. Separa mentada fire! Tentakan mentada!
Lompatan mentara! Tak kena. Hah? Apa? hang ni jatuhlah Papa Whisky. Are you okay, man? Tolong aku, Roka-Roka. Oh no, Roka-Roka takut. Oh no, Rokia! Huh? How dare you try to crush my crush? Rolling Roka-Roka! You will pay for this! Baby! Roka-Roka? That's my grandson. Don't you dare come back here again! Kita kena beritahu Boboiboy. Tak ada signal. Ha, kalau nak sini, kita kena naik atas bukit tu cepat. Jom. Rokia okey? Rukia, okey Abang Roka-Roka. I will be back, okay? Wait for me. I'm coming with you guys. Apa maksudnya semua ini? Sabar Panglima Yanari. Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Yin lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Muka macam aku. Maaf, itu ide aku. Cerita tentang senjata itu memang rekan saja. Ha? Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya? Benar, Panglima. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju? Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat. Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyangku dah berjaya kalahkan Retakah. Kalau berbahas dengan kau, sampai bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Duel of Honor? Apa itu? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1 antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan Apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Huh? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawais. Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau, Panglima Yanari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Ayo ke arena. Sembang. Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi, budak. Kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau! Jom kita duel! Marilah! Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ais dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Boboiboy Blaze dari Puak Bara.
Sejak bila kita ada pertalian darah? Tunggu! Jangan masuk hari Ratu! Kalau tak, diulakan! Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi. Ui, tak pernah nampak I guna jurus tu. Lemah. Ha? Lemah? Bukan je lemah, tapi lemah. Panah pembusuk. Dua cakra api. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Siapa kata aku dah kalah? Kenapa dengan bawa itu? Rasakan kepanasan yang sebenar. 3 semburan api. Dinding What was that? Oh no! Api tumbai dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Berapi dan Mas Mawai sparring. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hap kena fly faster nama saya, Fan! Sembunyilah, Ais. Tapi kau tak boleh lari dari aku. Apa? Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat. Tunggukan. Jangan, Yaya. Tak apa, beri saja. Kita semua dalam bahaya. Mana langkah kelima kau? 5 bola api. Tukan keras. Tendangan berapi. Boy level 3. Cukup, Papa Boy! Berhenti! Itu jika serangan ke-6 kau. Kau memang mencabar aku.
nggak jadi bertukar ke tahap ketiga? Berhenti, Papa Boy! Nadine, jangan campur tangan. Biar mereka tamatkan. Kami saja! Mana serangan ketujuh kau? Marah. Untuk Bara! Kau nak sangat kah? Bermula api maksimum! Ayo, video Sudah, cukup Papa Boy. bahaya! Ampunan graviti! Ha! Tegangan lagu! Ya! Ha? Bawa aku Papa! Dia makan! Rasakanlah! Marilah! Sekarang Ruka. Lepaskan aku! Apa ni? Ya. Kau nampak tak apa yang kau dah buat? Ying! Bangun, Ying! Apa kita dah buat ni? Kau kena bergabung semula, Papa Boy. Duel of Honor dah tamat. Ini robot yang serang kita semalam. Tapi kali ini lagi ramai. Robot? Apa yang berlaku ni? Minta maaf tuan hamba sekalian. Kami ada urusan yang perlu kami segerakan. Hapuskan semua. Sabar semua. Kita bincang dulu. Apa digaduhkan? Mengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Wah, tuan hamba juga. Seorang yang berbudaya rupanya. Separa Garuda Paya. Ha, apa? Itu kepak ayam penyet ke? Ayam penyet masak! Kamu berdua cedera. Pergi berlindung. Biar kami uruskan mereka. Main berlindung kat sini cepat. Depa bekerjasama. I can't believe my eyes. Hati-hati tok. Serangan kulinari kuali. Makanan! Tak kenalah pula. Berhenti. Angin sepoi-sepoi sopan. Ternyata kuasa hamba tidak memberi sebarang kesan. Memanglah, diorang tu robot. Antuknya. Saya tidak dulu Jangan tidur. Bangun. Alamak. Depa dah masuk peringkat kedua. Kuali, Owaya, Rangers kat muka depa cepat. Baik. Pergi cepat. Aku tak boleh tidur. Berani kau. Aku tak nak tidur. Dah aku tolong kau. 1000 penampak. Night-night,
dah tertidur. Mereka ni tak boleh tidur lama. Kita kena cepat balik ke kampung tu. Nampaknya masa untuk hamba berlembut sudah aman. Ayo, Bobo Boy. Tak perlu. Tuan hamba, berehatlah dahulu. Wah, terupak dan jitu serangannya. Kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Tak boleh dimusnahkan. Cepat, cepat. Kita kena bertolak sekarang. Tuan hamba memang memaksa. Keris cahaya. Launya. Macam mana nak tidur ni? Gerakan cahaya sopan. Umpama langit ditutupi awan. Dalam awan keluarlah cahaya. Wah. Akhirnya aku boleh. Wait. Janganlah tutup mata. Stay awake, son. Bangun. Bangun, Gopal. Bangun. Saksikan kehancuran buah bara dan salju. Tembak! Hah? Alamak! Larian satu! Apungan graviti! Hah? Perisai graviti! Hah? Ya! 2 kali serangan langsung! 1000 tenangan langsung! Ya! Yaya! Ning! Masuk kau! Duduk dalam diam-diam. Alamak, diorang pun dah kena tangkap. Siapa nak selamatkan kita macam ni? Jangan risau. Gopal Spider Dodol to the rescue. Aduh, tingginya. Hah? Gopal! Tukaran, diskon, tukar! Aduh, kenapa perlahan nak tukar ni? Tak apa, ni pun dah cukup. Hilang kepala! Tukaran, kickstart! Hei, mana
Aku datang untuk selamatkan kau. Bukan kau selamatkan aku. Kopal. Kau ingat logam kau sekuat logam aku? Siapa yang... Teruskan serangan! Tumbangkan robot tu! Itu... Buah baru dan salju. Kami beraju! Kami bersatu! Bara dan salju bekerjasama? Kenapa dengan jam puasa kita ni? Kurau kita! Penjara ni dibuat dari logam khas yang boleh hadkan kuasa kita. Serangan batu ais dan api ni boleh berkesan pula. Termasya! Boy, kami dah tahu kelemahan dia. Termasya! Hah? Thermal shock? Ya, kombinasi panas dan sejuk boleh buat logam robot ni jadi lemah. Betul. Thermal shock boleh menyebabkan logam jadi retak dan pecah. Aduh, punya hantu ni lagi. Banduan? Tolong Tuan. Tolong lepaskan kami. Mereka semua ni tahanan bak batu. Biar kebenaran. Berani kau serang aku. Guna senjata aku sendiri. Musnahlah korang semua. Dia tangkap askar kita. Teruskan serangan! Ikat lima yang dari! Aku akan selamatkan Bobo Boy! Mari. Macam mana ni, Boboy? Pak Matu dah tangkap lagi ramai askar. Aku dah hampir kehabisan tenaga. Masa untuk musnahkan semuanya. Togado, campak saya ke udara. Itu laser yang musnahkan MOS kebenaran hari itu. Saja! Nah, hadiah untuk buah bara. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 2. Musnahlah. Elemental fusion. Bobo Boy gentar. Elemental fusion baru. Bosku Istan. Barulah segar dan bertenaga. Kau halang serangan aku. Cuba halang yang ini pula. Robot tertimba ke sini. Challenge accepted. Gerakan gentar. Habislah kau. Getah nak keluarkan bintang getah. Tidak.
This is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Kuasa elemental. Bubble Boy kuasa 2. Panas dan sejuknya. Alamak, Kuali. Awi tulik. Berat, Kuali. Berat. Itu tak mungkin. Aku, Bubble Boy, Blizzard. Allah. Mas, mawas. Ya, dan aku kembangnya. Bubble Boy, Nova. Allah. Panglima Berapi. Bubble Boy kuasa 2. Tahap ketiga. Tapi nanti dia akan hilang ingatan lagi. Jangan risau, Yaya. Bobo Boy nampak macam dalam kawalan. Ya, kami akan ajar kau, penyangak. Suka tembakan bombaku. Apa? Sekarang Nova. Lemparan cakra Nova. Apa nak jadi ni? Tembak! Alam, ini je. Kau nak main sangat kan? Rasakan lezat terkuat aku. Kenapa, boy? Benteng salju. Perlahan bara. Ya. Lepas! Jom kita cari jalan keluar! Tu dia. Helikopter pengangkut. Itu serangan laser terkuat. Tak berkesan. Kamu baru je panaskan badan. Kalau aku tak boleh serang kau, kawan kau pun jadilah. Bubble Boy. Berani kau cuba serang kumaran anak lelaki Gopan? Weh, terbaliklah. Datuk Kai. Dia dah mula lupa dah.
Jom, Nova. Serang tempat yang aku bekukan. Baik, masa untuk bermain. Let's run! Robot! Robot aku! Tak boleh jadi. Bot roket! Masa untuk lari! Ha, kita kena keluar dari sini. Bersedia untuk melepas. Dalam 3, 2, 1. Jangan nak lari. Pegang kau kuat! Kebenaran, tak nak ikut sekali! Lubang tu, Kapten Papa. Kebenaran dah bebas! Siapa yang bawa mereka keluar? Kita dah selamat! Itu anak muda kebenaran! Senjata. Bergabung. Ayo, kita tamatkan dia, Blazer. Saksikanlah Spinner Barrage. Putaran panas dan beku. Jangan boboy! Ferry ayah dengan Ying tak keluar lagi! Apa? Robot aku! Putar lagi! Putar! Ha! Itu kau yang berboboy! Serang! Tingginya. Kita kena turun cepat! Hancurlah kau. Lari cepat! Cari tempat berlindung! Dia bakal hancur kau dong! Pisang! Oh, kita. Aku selamat. Garuda apa ya? Tolakkan graviti! Kapten Papa. Bawa kami ke atas. Kenapa kau halang robot ni dari terhempas? Kau orang suruhan si patuh ke? Apa? Berhenti, Papa Boy. Kita orang ni kawan-kawan kau. Kawan, jangan merepeklah. Jangan Papa Boy! Hah? Kuali! Berhenti! Wahai anak muda! Let's go, Pauline! Tok mau saya buatkan penawar untuk Bobo Boy guna beri ini? Ya, Bobo Boy akan cuba keluarkan tahap ketiga lagi. Dia akan perlukan penawar ni nanti. Nah, makan ni!
Bye bye. Jangan risau, Bobo Boy. Kamu selamat, wahai anak muda. Maafkan saya. Apa aku dah buat ni? Aku gagal kawal kuasa lagi.